dia mula-mula jumpa saya tu, dari tepi memang dah macam hancur. Ni adalah onlay, rupa dia macam ni. Daripada tepi, kita boleh nampak kat sini. Kalau kita buka ni, dia sebenarnya gigi dia dah kontot sangat dah. Kita tak cabut tau gigi dia sebab kita masih boleh selamatkan. Sebabnya, gigi dia masih kuat. So, kenapa nak kena cabut kan? Sayang lah. Masa dia mula-mula jumpa saya tu, dari tepi memang dah macam hancur lah. So, bila kita tengok dari atas, ni adalah dia punya tampalan yang sangat-sangat besar. And then tampalan tu dah pecah. Lepas tu dia punya struktur gigi tu tinggal yang ni je. Memang kecil sangat dah. Ni bila dia buka mulut sikit. Ni lepas kita dah bersihkan gigi tu, nampaklah dia punya sisa gigi tu tinggal belah ni sikit, ni sikit. Memang dah tak kuat dah untuk support tampalan biasa lagi. And then ni adalah dia punya root canal. Root canal dia masih okey. So lepas kita dah bersihkan, kita pun letaklah fiber ribbon ni dekat sini supaya dapat kuatkan struktur gigi tu untuk buat base. And then kita buat base dia untuk kita pasangkan onlay ni. Kita akan letak dekat atas ni. So ni kita dah buang yang getah biru tu. Getah biru tu wajib pakai untuk buat bio base ni. Tak nak basah cara kita tengah buat base dia. Nanti patient akan pasang, gigi dia akan cantik balik. Tak semestinya dah buat root canal dah bertahun-tahun dah. Buat tampalan je, mungkinlah tak ada bajet ke apa kan. Bila tampalan dia dah start pecah-pecah, nampak macam gigi tu dah tak boleh selamatkan. Tapi dia punya akar masih kuat. So onlay ni boleh menjadi salah satu option ataupun pilihan rawatan untuk kita selamatkan gigi tersebut daripada dicabut. Sebab kalau cabut gigi tu dah tak ada dah ganti. Gigi ori tak akan sama dengan gigi palsu, bridge, semua tu takkan sama. Apa yang manusia buat ni tak sama dengan apa yang Allah dah bagi pada kita. Okay? So siapa-siapa yang gigi dia masih okey, tolonglah jaga gigi elok-elok, jangan sampai rosak. Tapi siapa yang gigi dia dah rosak, ada alternatif ataupun cara which is pun ilmu daripada Allah juga yang bagi kepada dentist untuk dentist tolong korang. Anything berkenaan dengan onlay boleh wasabi.